Nampak tu? Dia punya kulit. Mana belakang ni dekat tengkuk pun ada. Macam bekam muka dah, bekam badan dah. Lepas tu macam orang bekam tu kata macam kena selalu bekam, tapi masa dah selalu dah bekam. Saya rasa saya perlu jumpa perawat jugalah macam Sebab nampak ada kesan kat sini, cirrhosis. Ni saya tengah tunjuk. Jadi kita cuba nak rungkaikan adakah benda ni dia berkait dengan medical ataupun ianya berkait dengan spiritual, gangguan. Sebab ada sebahagian yang saya pernah declare dalam pada awalnya saya ingatkan macam klemomo ke apa dekat kepala kan. Pergilah farmasi beli ubat macam shampoo semua tapi tak hilang. Pergi klinik, lepas tu klinik kata dia ni buat surat untuk refer hospital sebab dia kata ni bukan penyakit kulit yang dia boleh bagi dengan ubat. Check lah doktor kat hospital, pakar check, dia kata macam saya ni ada psoriasis. Sebab dia tak boleh detect dekat ni lah. Okey, sebenarnya abang pergi Nokia tu kan, lama tak dia surut penyakit kulit ni. Abang tengok keadaan abang lah. Nah, surut Tiba-tiba surut dengan izin Allah lah benda tu kan. macam berkurang nanti benda seram tak ada macam nanti abang pernah juga. Mungkin dah keluar melalui mulut semua sekali. Putuskan ya Allah ikatan yang terikat di luar tubuh. Jarak dengan insya-Allah. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Kau sakitkan umat baginda Nabi umpama kau sakitkan hati Nabi kami. Dan kau sakitkan hati Nabi kami, kami akan datang untuk perjuangkan Nabi kami. Kamu benci umat manusia. Okay, baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhli wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan limpah dan kurniaannya kita dapat bersama pada petang yang penuh dengan keberkatan ni. Kemudian selawat dan salam ke atas junjungan besar kita baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat solawat, kita dipadamkan bagi 10 dosa, diangkat 10 darjat, dikabulkan bagi segala hajat, dan mudah-mudahan kita mendapat Sayyidu Syifa, Ainu Syifa, yang mana Nabi Muhammad dipanggil dengan Ainu Syifa, diri kepada kesembuhan. Mudah-mudahan kita perolehi kesembuhan dengan keberkatan Nabi Muhammad. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada yang sedang tengok di rumah dan yang sedang berada di sini. Ahlan wa sahlan maksudnya selamat datang kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para pecinta, para perindu dan para pemuji baginda Nabi SAW. Jadi di hadapan kita ni, hari ini kita nak membincangkan tentang topik cirrhosis eczema, adakah dia berkait dengan unsur mistik. Jadi di depan kita ni ada abang kita, dia seorang student yang datang daripada nama universiti tu dirahsiakan, nanti takut dia orang kena dia viral pula. Jadi dia kena penyakit misteri ni dalam lingkungan 5 tahun dia bagi tahu tadi. Kita dah tanya dia sikit-sikit. Dia kena masalah cirrhosis lah. Yang mana dia tak gatal dia bagi tahu, cumanya dia tak selesa. Dia akan jadi mood dia berubah. Dia jadi dia susahlah nak jumpa orang, nak berhadapan dengan orang. Sebab apa? Dia segan. Yelah, bila dia naik kata-kata dan sebagainya, dia jadi masalah lah bila nak berhadapan dengan mana-mana orang. Okey, kalau kita tengok abang ni minta dia tunjuk sikit. Cuba abang angkat sikit bang, tangan. Okey. Sekejap kita tunjuk. Tahu abang angkat?
situ. Kalau kita tengok tangan dia kat sini, kalau nampak, tak tahu nampak ke tak. Nampak ada kesan kat sini, cirrhosis. Ni saya tengah tunjuk. Dia kena dah 5 tahun. Okey. Dan yang ni, yang kat badan ni dia tak berapa teruk. Waktu sekarang tengah live ni, yang teruk adalah muka dia. Penuh. Jadi muka dia merah seperti terbakar. Jadi kita cuba nak rungkaikan adakah benda ni dia berkait dengan medical ataupun ianya berkait dengan spiritual, gangguan. Sebab ada sebahagian yang saya pernah declare dalam Ashraf Channel, sebahagian daripada penyakit kulit ni memang ada kaitan dengan unsur mistik, gangguan. Biasanya saya dideclare juga ada sebahagian penyakit kulit ni dia berkait dengan bangsa jin, yang mana biasanya jin ni berbentuk binatang yang melatah. Contohnya macam ular yang bersisik, biasanya lah, kebiasaannya. Tapi kita cuba rungkaikan. Jadi Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Nama apa bang? Orang panggil nama famous? Haikal. Okey, Haikal. Haikal ditemani oleh kawan dia hari ni. Jadi insya-Allah yang masuk tu boleh share live ni. Semoga live ni memberi manfaat. Mudah-mudahan video ni memberi manfaat khusus buat yang mungkin terkena masalah macam abang ni, sakit kulit tapi belum diizinkan kesembuhan. Dia dah cuba dah pergi jumpa doktor, dapatkan rujukan daripada doktor, tapi belum lagi diizinkan kesembuhan. Dan mudah-mudahan dengan asbab wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, abang kita ni dikurniakan afiat, dikurniakan syifa dengan keberkatan bacaan dengan mukjizat al-Quran insya-Allah. Jadi abang bolehlah mula. Abang Haikal dia seorang pelajar. Abang belajar menuntut dalam jurusan Islamic Finance di satu universiti lah, bla 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 bla, dirahsiakan ada sebab-sebab yang tertentu. Okey, baik. Jadi berapa lama lagi abang nak habis tadi? Dalam setahun lebih saya telah. Tak lama dah lah. Tak lama. Maknanya abang membesar tinggal di keluarga masih lagi berada di Kuala Lumpur. Okey, baik. Jadi macam mana bang abang boleh kena penyakit kulit ni? Boleh abang cerita perjalanan abang mengalami masalah dalam tempoh 5 tahun ni abang kena penyakit ni? Maksudnya dari awal-awal lah. Daripada awal-awal lah, abang cerita je daripada awal. Macam mana abang boleh detect benda ni penyakit kulit? Macam mana abang perjalanan abang lah nak menempuh penyakit kulit ni? Pada awalnya saya ingatkan macam klemomo ke apa dekat kepala kan. Dia jadi macam kepala kering. Dia jadi kepala saya jadi kering, lepas tu macam ada kulit-kulit mati tu jatuh. Lepas tu macam mula-mula saya ingatkan klemomo, tapi pergilah farmasi beli ubat macam shampoo semua tapi tak hilang. Lepas tu saya notice macam badan saya naik macam merah-merah, macam tumpuk-tumpuk merah, lepas tu dia kering, lepas tu dia merah. Mula dia kecil je, lepas tu dia setumpuk kecil macam kat tangan tu lah. Betul-betul. Okay. Lepas tu saya macam kenapa pula macam badan tiba-tiba duduk rumah, tak ada main apa-apa. Lepas tu pergi klinik. Lepas tu mula klinik pun doktor tu bagi ubat makan macam tu lah. Lepas tu dia reda. Lepas tu pergi balik klinik sebab dia macam lagi banyak naik. Maknanya bila makan ubat, bila sapu ubat dia okey. Lepas tu bila berapa hari tu kita ingat macam normal lah, dah sembuh dah kan. Lepas tu jadi macam lagi naik banyak. Lepas tu time tu pergi klinik. Lepas tu klinik kata dia ni buat surat untuk refer hospital sebab dia kata ni bukan penyakit kulit yang dia boleh bagi dengan ubat kat klinik. Dia kata only ubat tu ada kat hospital. Lepas tu dia bagi dekat hospital. Lepas tu doktor check lah, doktor kat hospital pakar check. Dia kata macam saya ni ada psoriasis. Time tu macam dekat badan lagi lah, kat muka semua, kat leher semua tak ada. Tak ada. Kat badan lagi yang mana badan tu penuh lah. Penuh. Dia tumpuk ke dia memang merah satu badan? Dia macam tumpuk-tumpuk, macam kat muka, macam kat tangan ni, tapi penuh kat belakang badan. Okey. Kat badan. Lepas tu bila dah badan depan belakang lah ke depan saja? Depan belakang, tapi depan kurang lah, mostly dia attack kat belakang lah penuh. Okey. Lepas tu pakailah ubat apa doktor suruh tu. Lepas tu macam dah reda. Lepas daripada beberapa, sebab kalau kat hospital kerajaan kita kena datang macam 3 bulan sekali, 6 bulan sekali untuk check up. Untuk check up. Dia bagi ubat macam krim lah. Okey. So saranan daripada doktor tentang penyakit kulit abang ni kan, dia bagi tahu apa? Dia kata psoriasis ni macam masalah autoimmune. Okey, autoimmune. Autoimmune tu soalan macam dia immune dalam badan kita lah yang macam ada problem. Kalau macam penyakit lain kan dia macam sebab kita
allergic. Contoh ada orang kan allergic seafood ke apa ke baru dia naik trigger kan. Ya. Tapi kalau macam saya pun saya tak sure lah saya allergic mana sebab on off. Lepas tu tak dapat kesan. Lepas tu cuma saya rasa macam lepas dah sembuh kat belakang badan semua okey, lepas tu kat muka pula. Macam ni badan semua okey lah? So far dah okey lah. Cuma dah clear lah. Tak adalah nak teruk. Lepas tu kalau daripada segi menurut daripada medical, dia kata tadi berkaitan dengan apa ni, abang punya apa yang menyerang apa tadi? Autoimmune. Dia menyerang macam apa? Patutnya dia kata ni apa yang saya faham lah. Doktor kata patutnya dia serang macam kalau kita sakit ke dia serang yang jahat. Saya tak sure apa tu. Tapi saya punya immune ni dia terserang sel yang baik juga. Dia macam seolah-olah sel tu bercelaru lah. Macam dia tak boleh bezakan yang ni baik ke jahat, dia serang juga macam tu. Tu dari apa yang saya tanya doktor dia lah. Maksudnya dia tak ada brain lah. Dia attack sini, dia attack sini. Dia sapu je semua. Maknanya itu dari segi medical lah cakap. Maknanya abang punya apa ni, sel tu dia menyerang lah. Dia tak kira tempat, tak kira masa, dia menyerang yang baik dengan yang jahat. Okey, faham. Baik, jadi daripada sudut medical lah, kita cerita tentang sudut medical dulu lah. Daripada sudut medical ni, maknanya daripada segi darah abang buat check up kan, biasanya orang yang ada masalah kulit ada yang disebabkan macam abang beritahu tadi, allergic, mungkin tak boleh dengan kucing ataupun mungkin tak boleh dengan fabrik dan sebagainya. Tapi daripada sudut darah pula, sebab ada sebahagian penyakit kulit ni dia berkait dengan darah. Abang doktor ada sarankan apa-apa berkaitan dengan darah? Dia ada cakap apa-apa tak tentang darah abang ni, okey ke tak okey ke sebenarnya? Dia kata okey je sebab dia pernah juga ambil darah tu kan. Tapi dia tak ada pula dia cakap macam darah saya ni macam apa problem ke apa, sebab dia tak boleh detect dekat ni lah. Lepas saya tanya dah tu macam kena pantang makan apa ke. Lepas tu dua doktor dah saya tanya, dia kata tak perlu pantang apa-apa macam. Lepas tu saya cakap oh ya ke, tapi saya pun tak sure lah. Tapi daripada segi genetik keturunan ada masalah kulit, mak atau ayah? Kalau macam makcik saya tu adalah dia ada eczema juga. Tu makcik tu sebelah mana? Belah mak saya. Cuma mak tak ada kan genetik? Mak tak ada, mak saya. Kalau makcik tu adik-beradik dia? Ke makcik tu seorang je kena? Mak saya dengan makcik saya dua beradik je. Jadi makcik saya je yang kena. Kalau daripada dulu-dulu nenek moyang semua ada yang kena penyakit kulit. Sebab dia boleh datang juga daripada genetik. Atuk saya pun ada penyakit kulit juga. Tapi dia penyakit kulit tu dia saya pun tak tahu, macam tak ada nama. Doktor pun sebab tak saya tahu juga penyakit kulit kan kita ada nama kan. Cirrhosis, eczema ke macam rashes ke apa ke, macam penyakit kulit sebabkan apa. Ada setiap penyakit kulit kan ada nama-nama dia. Tapi macam atuk saya pun dia pergi hospital tapi dia macam bagi ubat je. Dia kata macam dia penyakit kulit dia pun macam kering juga. Lebih kurang macam saya. Tapi saya punya macam rasa macam merah macam terbakar. Panas. Baik, kalau maknanya abang dah cuba dah dalam masa tempoh 5 tahun ni, memang abang jumpa doktor je lah. Kebanyakan repeat, pergi appointment. Saya buat bekam. Macam sebab nasihat kan, macam orang kata try lah buat bekam. Betul, sebab dia buang darah kotor. Macam saya usaha je lah, macam apa-apa orang cakap. Maksudnya for the first impression abang tu, abang tak adalah pergi jumpa ustaz. Abang more on clinical kan? More sebab on medical. Saya macam tak terlintas lah kat kepala saya macam ada berkaitan macam apa, macam kot-kot lah ada macam benda-benda macam mistik macam tu lah. Sebab waktu first kena tu lah. So bila je abang cuba jumpa ustaz untuk masalah abang ni? Dah jumpa tu bila saya rasa macam abang ada dorongan siapa-siapa, kawan ke? Tak. Ke abang ada dengar mana-mana yang tiba-tiba abang rasa macam nak pergi jumpa ustaz lah penyakit kulit ni, rasa macam penyakit kulit ni macam pelik sikit lah? Tak, mulanya macam kakak saya tu dia dia mudah terkena gangguan yang macam gangguan jin syaitan ni lah. Lepas tu time berubat kakak saya tu ada seorang ustaz tu dia berubatkan saya. Tiba-tiba sekali jalan lah. Tapi time tu dia sebenarnya datang sebab nak ubatkan kakak saya, bukan ubatkan saya. Sebab lagi pun time tu saya tak teruk seteruk sekarang. Macam tu lah.
Lepas tu dia berubatkan kakak saya tu. Lepas tu dia pegang, tak ingat lah macam mana, tapi dia ada lah sentuh saya macam pegang ke baca sikit-sikit macam tu. Lepas tu tak ada reaction. Tapi time ustaz tu nak balik tu baru saya termuntah-muntah macam macam teruk sangat lah macam tu lah. Okey, betul. Lepas tu ustaz tu duduk macam dia urut belakang badan saya. Lepas tu saya rasa macam urat saya macam tegang sangat, macam lepas tu kepala saya rasa macam panas, macam rasa seolah macam ada rasa macam ustaz tu pegang tu semua jadi sakit. Bisa-bisa badan lah, macam pegang dia pegang je rasa macam api. Dia macam dia urut saya macam pegang gitu je, bukannya mana dia dia sentuh macam ni je lah kan. Macam saya sentuh tangan tadi kan. Lepas tu saya macam saya ni lah macam rasa sakit semua. Lepas tu sambil muntah tu sambil rasa macam urat-urat saya tu macam rasa tegang. Lepas tu rasa kepala saya macam mana? Macam seolah rasa macam panas macam tu lah. Faham. Baik, mana kakak memang ada history kena gangguan lah. Dia senang-senang. Maksudnya abang nak cerita ni, akak ni dia senang absorb lah. Kalau dia pergi sungai ke apa ke, dia senang ada benda-benda masuk dalam tubuh dia. Start tu dia sakit lemah-lemah badan dan sebagainya. Cuma waktu abang pergi ruqyah kali pertama tu jumpa ustaz buat dua-dua lah, kakak dengan abang. Dan abang waktu tu dah nak balik baru termuntah-muntah. Betul-betul. Tiba-tiba je. Ya, lepas tu sebab tu saya rasa, lepas tu baru tahu ustaz tu saya pun ada sakit kulit sekian-sekian psoriasis macam ni. Lepas tu saya rasa macam saya pun sakit kulit ni berkait dengan mistik lah sejak daripada kisah abang pergi ruqyah tu. Okey, sebanyak abang pergi ruqyah tu kan, lama tak dia surut penyakit kulit ni? Abang tengok keadaan abang lah. Surut. Tiba-tiba surut dengan izin Allah lah benda tu kan. Macam berkurang lah, tak adalah dia macam naik. Tak ada rasa, betul lah, tak ada rasa naik yang macam sekarang ni macam seolah-olah macam merebak kan. Dia tengok muka abang ni, dia kat kawasan sini terbakar. Badan dia tak ada dah, cuma tangan dia ada sikit-sikit. Okey. Jadi yang tak kena dia tak tahu nak menanggung azab gatal. Satu gatal, cuma abang ni dia penyakit serosi dia tak gatal. Cuma dia tak selesa. Dia jadi macam kurang keyakinan diri lah bila kita nak berhadapan dengan orang. Lagi-lagi muka kita, kalau badan dia dah ditutupi dengan baju, muka kita, kita nak cakap pun kita jadi kurang keyakinan diri kan. Jadi mungkin boleh tengok juga, saya nak tunjuk sekali lagi dekat dia orang masalah tangan abang tu. Yang ni kat tangan lah, tapi kat muka dia lagi banyak. Sorry bang boleh je. Dia pun nak tengok. Kat muka pun boleh je, tapi tutup mata. Kat sini. Abang nak pusing ke? Ya, ni kat tangan dia. Tutup mata. Okey, kalau abang nak pusing lah. Pusing lah tengok. Pusing sana. Kalau abang pusing lah, pusing muka abang. Pusing dari tepi pun dah. Daripada tepi lah sebenarnya, daripada tepi. Okey. Kalau korang perasan, daripada tepi ni kat sini dia dah start merah dah. Tepi sini pun nampak tak? Macam dia attack kat muka. Kat sini dia sekarang dia dah attack kat muka Dia macam mana? Macam kat badan-badan dah tak ada bang? Tak ada, kat badan dah bersih dah. Dah. Okey, abang duduk stay je macam tu. Sekejap saya nak zoom. Jadi orang yang tak kena ni dia tak tahu gatal. Okey. Tak selesa bila panas lah. Kalau tengah hari tu lagi rasa azab. Rasa macam kena bakar dekat dunia ni dah. Okey, baik. Jadi sepanjang sebelum abang kena gelap lah orang kata. Sekejap, saya sekali lagi bang Mungkin sebab lampu ni kot, lighting. Okey, sekali lagi. Abang pandang tepi, saya buka flash. Ya, abang pandang tepi sini. Tepi sini. Pandang tepi tu. Saya pakai ni. Nampak? Okey, pusing lagi bang, tak nampak. Bukan, abang pusing ke sini. Ke sini, ke arah sini. Nampak tu? Dia punya kulit. Mana belakang ni, dekat tengkuk pun ada. Dia dah bekam dah. Abang dah cuba ikhtiar bekam bang kan? Dah, macam bekam muka dah, bekam badan dah. Lepas tu macam orang bekam tu kata macam kena selalu bekam. Tapi masalah dah selalu dah bekam. Macam saya rasa saya perlu jumpa perawat jugalah. Macam sebab setiap ikhtiar tu kan macam ada banyak. Bukan kita pergi kat medical je. Macam benda Islamik juga. Kalau Islamik tak jalan, pergi medical macam tu lah. Betul. Yang penting kita jangan putus asa untuk ikhtiar. Sebab setiap penyakit pasti ada penawarnya. Amin. Okey, baik. Jadi itu daripada segi starting lah abang nak pergi jumpa rawatan Islam dan sebagainya. Daripada segi sebelum abang kena ataupun sepanjang abang kena penyakit kulit ni, abang ada tak benda-benda yang misteri yang berlaku? Baru kita masuk part misteri. Baru dia best sikit. Misteri contohnya macam abang pernah mimpi ke? Nampak orang lalu kelibat ke, dengar dekat universiti tengah nak study malam tu tiba ada orang cak ke, tiba-tiba ada
ponti ke hantu ke, ataupun abang ada mimpi-mimpi yang pelik-pelik daripada sudut abang tidur malam dan sebagainya? Kalau mimpi pelik tu pernah macam mimpi tu dia seram lah. Macam seolah-olah macam apa? Macam ada figure macam orang perempuan tua tu. Okey. Dia dalam mimpi saya, dan waktu mimpi tu pun saya macam mulut saya tengah bercakap, sebab time tu memang mimpi tu seram sangat lah. Sebab waktu kat bilik tu saya tidur, kan kalau kat college ada roommate saya kan. Okey. So roommate saya tu yang macam dia gerakkan saya, sebab dia pun takut. Dia kata time tu dia dah nak lari dari bilik. Lepas tu saya time tu memang saya cakap lah kat dia macam aku mimpi benda seram, macam ada nenek ke apa macam tu, macam seram. Lepas tu pernah mimpi, kalau macam mimpi ular pun pernah juga. Mimpi ular? Okey, cuba cerita je pengalaman abang mimpi abang memang Mimpi ingat. ular tu macam mimpi tu apa? Saya tak ingat, macam saya rasa mimpi tu saya macam dekat satu sudut. Lepas tu saya nampak macam ada ular lah. Macam ular tu macam bukan macam ular yang kita selalu nampak, ular apa? Ular sawa biasa yang kita tengok macam yang tak menyeramkan. Dia ular tu macam seolah macam mana dia gelap macam tu lah. Tapi saya tahu tu, benda tu ular. So saya Ular hitam? Gelap ada banyak. Duduk dalam gelap ke? Tak, dia duduk macam dekat satu corner, macam satu sudut tu. Lepas tu saya macam time tu saya macam macam saya pun tak sampai sekarang saya macam tak boleh kalau tengok ular ni. Bukan tak boleh tengok lah, macam Geli lah. kalau pergi Dia jadi trauma lah. betul. Lagi mimpi-mimpi yang macam contoh mimpi hantu ada? Mimpi Kena kacau. Cerita je lah. lepas tu macam kalau saya saya mimpi, bukan mimpi, macam mana? Macam before orang tu nak mati kan. Macam saya dah mimpi orang tu mati dulu. Serius lah? Bukan tak contoh macam adik keluarga saya macam meninggal. Saya tak ingat lah exactly berapa minggu atau berapa bulan macam tu, tapi saya dah mimpi macam dah bagi gambaran macam mana situasi kat macam orang tu mati, padahal orang tu hidup lagi. Lepas tu saya jadi macam soalan macam kenapa saya kena mimpi benda-benda macam ni kan. Macam orang tu mati, ada ahli keluarga saya, tapi apa kaitan dengan macam saya kena mimpi dulu dia mati. Lepas tu tak lama tu macam mimpi macam dia tengah berkafan macam tu lah, macam kita tengah urus jenazah tu, macam nampak dia ni somebody yang family saya ni meninggal lah, macam tu lah. Mana tak lama lepas tu meninggal? Benda ni abang perasan memang maksudnya, kalau abang perasan benda ni maksudnya banyak kali jugalah jadi. Dah 2 kali. So seolah macam saya takut macam mimpi yang next mimpi pula datang ahli keluarga saya kena. Lepas tu saya jadi macam anxiety, macam saya pula jadi macam saya rasa tak perlu jadi saya jadi lagi takut-takut macam tu lah. Mana dalam kehidupan abang 2 kali dah. Kalau kena kali ketiga dalam mimpi tu abang pula macam mana? Prepare siap-siap atas jadah 24 jam kot. Memang tak gerak lah. Maknanya 2 kali tu ahli keluarga sebelah ayah ataupun sebelah ibu? Bila ayah saya dengan ibu saya. Ada juga dua-dua. So pun saya pun macam tak tahu apa benda tak kena petanda dengan maksud lah. Lepas tu sebab dalam badan saya pun saya rasa macam ada something yang bergerak macam. Serius? Saya rasa macam selalu lepas tu saya punya bukan tak sure lah, tangan kadang kaki dia macam auto vibrate sendiri. Macam ada dia macam ada something macam dari dalam macam macam tu macam macam bukan aku yang getar-getar. Contoh macam kalau kita sejuk baru kita bergetar kan. Macam kalau kita macam sejuk kat tempat aircon ke, macam terkena air sejuk, mandi ais, mandi dekat air terjun ke, baru macam sejuk kan. Ini dia getar macam tu, tapi dia sekejap je, tapi dia macam lepas tu kadang rasa macam ada something macam berjalan, bukan berjalan, macam mana cakap, dia bergerak, masa ada macam aliran darah lah, gerak. Anxiety memang ada. Anxiety tu tak ada, tapi dulu macam dekat kepala saya tu macam ada macam saya pernah ni lah macam pergi jumpa doktor psychiatrist juga. Sebab saya cakap macam kepala saya macam ada orang. Macam ada orang? Dia cakap bukan ada orang, macam saya rasa macam ada something yang macam suara macam bisikan lah, tapi bisikan dia bisik apa? Dia tak ada lah. Dia macam seolah-olah macam sekarang ni saya dah tak ada suara dah, alhamdulillah dah tak ada tu kan, makan ubat semua tu dah tak ada dah, macam dah lama. Dan benda tu pun macam berepisod juga, bukan berepisod, macam satu tempoh tu je. Contoh dia bisik apa bang?
Dia bisik. Dia bukan bisik macam mana nak cakap. Contoh apa? Saya macam susah sikit nak explain sebab dia, tapi memang saya dengar macam bukan saya lah, maksud bukan saya yang dekat dalam minda saya, faham tak? Faham? Dia selalu mendorong kepada kejahatan ataupun kebaikan? Saya rasa kejahatan lah sebab tak ada. Sebab saya tak ada pula dia kata tiba pergi solat ke pergi baca Quran, tak ada pula. Dia ke arah tu ke? Dia seolah-olah benda saya ni macam benda yang negatif. Macam contoh kan, sebab kalau macam saya rasa macam contoh macam kalau saya kurang keyakinan kan, lepas tu sebab kan macam saya macam malu kan, saya nak jumpa orang macam malas nak jumpa orang sebab rasa tak selesa ke apa, macam malas orang nak tanya kan. Orang tanya kan sebab dia macam concern lah, macam kenapa ni kan. Tapi macam seolah saya rasa macam orang tu macam apa, macam negatif lah, macam seolah-olah suara tu kata macam tak payah nak apa, jumpa orang, macam buat diri sendiri macam mana, macam berseorangan ha. Oh, dia suruh kita berseorangan. Macam kita banyak macam dia akan, kita kan selalu macam kalau kita sebut kat diri kita macam terus semangat lah apalah, macam kata-kata semangat kan untuk diri kan. Tapi kat suara saya tu dia macam dia bagi tahu yang benda-benda yang boleh buat kita down lagi. So saya rasa macam kadang saya macam tak layan kat, kadang rasa macam down juga, macam sebab kita yang hadap kan. Betul. Jadi terjejas semua perkara lah kalau kita down nak belajar persegi, nak belajar. Jadi ada juga yang baru masuk, yang baru tengok ni, abang ni dia terkena masalah serosis dah dalam masa tempoh 5 tahun. Jadi dia dah cuba dah dengan daripada sudut mereka. Jadi dia cubalah nak ikhtiar dengan rawatan Islam. Sebab kali pertama dia cuba ikhtiar dengan rawatan Islam, dia muntah. Selepas tu dia punya masalah serosis ni dia surut sekejap. Dan tiba-tiba dia naik balik. Bila naik balik dia banyak naik dekat muka ni penuh. Dan dia bagi tahulah dia kerap pernah mimpi binatang-binatang, pernah mimpi nenek. Lepas tu dia selalu mimpi dia dalam masa kehidupan dia sekarang ni 2 kali dia mimpi ahli keluarga dia meninggal, dan memang tak lama selepas tu, tak tahu berapa tempoh lamanya, ahli keluarga dia meninggal. Dan dia selalu dulu sebelum ni, sekarang dia dah okey dah, sebelum ni dia selalu mendengar bisikan-bisikan yang menjadi sebab buat dia lagi down. Sepatutnya bisikan tu dia akan bisik benda yang baik. Kita kena kuat semangat ni nak exam ni, tapi bisikan-bisikan dia menjadi sebab dia lagi down, lagi tak nak jumpa orang, jadi lagi tak best lah. Jadi daripada segi isteri pula, kakak dia ni senang, mudah dimasuki oleh jin, ataupun senang orang kata dirasuki lah. Badan dia ni macam medium, senang jin nak masuk. Pergi mana-mana tempat yang dipercayai ada unsur-unsur mistik, kakak dia ni mudah terkena. Jadi dan dia bagi tahu juga kadang-kadang dekat kulit dia ni ada benda-benda gerak dan sebagainya. Jadi kita syakilah kemungkinan besar lah serosis dia ni ada kaitan dengan unsur gangguan ataupun unsur mistik. Okey, sebab dia kena cuba dua-dua kan. Hospital kena, rawatan pun kita cubalah, sebab kita tahu Allah Ta'ala yang izinkan penyakit tu boleh berlaku, dan setiap penyakit Allah Ta'ala dah bagi tahu ada penawarnya kecuali mati. Mati tak ada penawar lah. Mati bergantung pada amalan kita. Jadi kita tak salah kita cuba ikhtiar daripada sudut kita baca Quran, kita membesarkan. Maknanya kita buat rawatan ni bukan kita nak tunjuk kekuasaan saya, kita bukan nak tunjuk kekuatan kita. Kita nak tunjuk yang bahawasanya kita ni manusia ni lemah. Kita tak ada apa-apa, yang mana kita bergantung harap, bergantung kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak tunjukkan kehebatan Allah dengan berkat mujizat bagi Al-Quran. Kita nak tunjukkan betapa ainu syifa, Nabi Muhammad dipanggil sebagai diri kepada kesembuhan. Nak tunjukkan bahawasanya dengan berkat Nabi Muhammad, seseorang tu boleh dikurniakan afiat, boleh dikurniakan syifa, boleh dikurniakan kekuatan. Okey, tu kita nak tunjukkan. Dan kita nak tengoklah, kita juga nak rungkaikan dalam live ni, adakah penyakit dia ni berkaitan dengan unsur mistik ataupun penyakit dia ni sekadar medikal. Okey, kalau unsur mistik kita cuba buangkan, kita cuba rawat dia. Okey, daripada sudut herba-herba alami, abang pernah cuba tak apa-apa, macam contoh daun bidara abang mandi, daun gelenggang ke daun kelo, daun semambu? Tu tak pernah lah gelenggang, tapi bidara waktu yang kalau jumpa ustaz lain kan, pernah jumpa rawat lain, dia suruh mandi air bidara waktu petang, ambil daun tu macam apa? Petik, petik tumbuk lumat. Betul lah. Cuba try. Try. Okey. Masa abang pakai tu, okey. Okey lah, macam dia surut. Maknanya dia more efektif on herba lagi daripada abang cuba krim dan ubat. Tapi macam krim pun saya kena pakai lah, sebab saya tak nak bagi kulit saya kering. Yalah. Kena duduk cuba dia macam dua lah, tapi serentak more lah. efektif on
Yelah, kita tak tahu kat mana yang diizinkan kesembuhan sebab krim semua asbab. Yang sembuhkan adalah Allah kan. Tapi kita tak tahulah, maknanya abang tak perasan lah daripada sudut krim ataupun herba alami yang abang jadi sebab dia kering kan. Abang tak pasti lah. Saya tak sure lagi. Saya tak dapat lagi. Tapi more bila abang pakai daun bidara tu dia jadi surut. Alhamdulillah. Jadi memang daun-daun ni kita tahu Allah Ta'ala cipta. Kita tak salah kita ikhtiar. Kita tahu Allah Ta'ala ciptakan pokok, kayu. Sebab mereka ni berzikir kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Jadi mereka dah sedia ada energi. Contoh ada sebagai orang tu, dia masukkan cincin kan. Biasa kita dengar ada orang tu masukkan aura lah kat cincin. Tak perlu masukkan sebenarnya. Sebenarnya cincin-cincin tu sendiri dah ada dah tenaga-tenaga yang baik, positif. So tak perlu nak masukkan dah. Tak perlu nak diisi kan. Cukup kita guna contoh macam tasbih kita buat daripada kayu kan. Kayu tu sendiri dah ada manfaat dia dah. Bila kita berzikir lagi bertambahlah manfaat dia. Berzikir, tasbih ni adalah alat-alat yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Betul, ruqyah bukan sekadar kita nak buang jin je. Semua penyakit boleh buang dengan ayat Quran. Tapi banyak orang salah faham. Banyak orang yang cakap macam-macam. Oh asyik bila jumpa ustaz je, ustaz cakap gata-gata ni ada kaitan dengan jin. Tak, kita tanya juga daripada sudut medikal dia. Macam mana? Sebab awal-awal tadi kita tanya medikal dia. Macam mana abang punya medikal jumpa doktor dan sebagainya. Jadi bila dia sendiri yang perasan bila dia pergi jumpa ustaz dan ada tindak balas lah, reaction. Start tu dia rasa macam sakit dia ni ada kaitan bukan sebab medikal. Ada juga sebab spiritual, benda-benda yang tak tahu. Ataupun abang pernah dengar orang sebut tentang ludah jin, pernah dengar? Dia naik gegata. Biasanya dia naik pada waktu-waktu yang tertentu. Kalau jumpa medikal, memang kita boleh ikhtiar medikal juga. Tapi dia dia macam bila pakai macam abang tadi, abang kata mula-mula memakan ubat dia makin teruk. Dia tidak memberi kesan pada ni. Dah abang ni bagi tahu juga dia dah cuba dah selalu je buat bekam kan. Dah ikhtiar juga dengan bekam tapi belum diizinkan kesembuhan. Mungkin kemungkinan besar ada benda yang terikat dengan dia sehingga kan penyakit dia ni tak surut. Kebiasaannya benda yang terikat tu adalah jin lah. Okey, benda jin yang sebab Nabi kita juga bagi tahu. Kenapa kemungkinan besar abang kena pada awal tu pada kepala kan? Kemungkinan besar sebab Nabi kita dah bagi tahu dah jin ni dia masuk dalam tubuh manusia tu melalui pembuluh darah. So dia masuk melalui pembuluh darah dan dia jalan. Sebab tu abang rasa kadang-kadang kat kulit tu dia gedik-gedik. Betul. Lepas tu abang rasa benda berjalan. Kemungkinan besar yang jalan tu adalah jin. Jadi daripada sudut medikal kalau kita pergi scan dan sebagainya dia tak dapat detect. Betul. Dia tak dapat detect sebab dia jalan dalam darah tu sangat laju. Sangat laju. Jadi yang tengok sampai habis, kita cuba tengok, kita cuba rungkai kan masalah dia ni. Okey, kalau kena rasuk saya tak tahu. Saya lari dulu Saya lari ikut ustaz ke. InsyaAllah. Moga-moga dipermudahkanlah segala urusan kita. Jadi kita cuba nak tengoklah. Kita cuba nak buat sesi scan. Mungkin ada yang berada yang sedang tengok live ni ataupun sedang tengok video ni yang ada masalah seperti abang ni, ada masalah serosi, ada masalah kulit. Kita akan buat sesi scan sekejap lagi melalui bacaan. Cuba dengarkan. Kalaulah ada tindak balas sewaktu kita bacakan bacaan tersebut, bermakna kemungkinan besar penyakit kulit tu ada kaitan dengan gangguan. Jadi jumpalah mana-mana ustaz yang terdekat untuk dirawat, untuk dibuang. InsyaAllah bila dibuang, bila kita ikhtiar dengan herba-herba alami daripada sudut krim, doktor dan sebagainya, insyaAllah akan temui kesembuhan. Kita kena ikhtiar dua-dua. Jadi insyaAllah abang dah sedia dah? Sedia. Okey. Jangan takut, jangan lari. Itu semua cubaan. Okey. Jadi buka tapak tangan, tak atas paha. Abang nak check pun boleh juga. Okey, relax, freekan tangan. So, cara check tu buka tapak tangan, letak atas paha, renggangkan jari dan jangan buat apa-apa. Dengar je bacaan saya baca. Okey? Kalau ada tindak balas, bila saya tanya nanti baru jawab. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya ma'syarul jin, wahai jin yang berdamping yang mengganggu umat Nabi Muhammad yang sedang berada di hadapan saya ini, yang sedang dengar bacaanku ini. Kalau betul kau ada dalam tubuh dia, kalau betul kau ada dalam darah dia, bagi isyarat pada kami dengan cara getarkan jari jemari dia, kebaskan jari jemari dia, beratkan jari jemari dia. Jangan kau berselindung di sebalik tubuh ni. Kalau kau ingkar, nescaya bacaan yang aku baca ni akan jadi sakit, panas, membakar buat kamu wahai jin. Kalau kau daripada saka baka keturunan ataupun jin nasab yang mengganggu nasab keturunan ni,
berkumpul di tapak tangan kanan, gerakkan jari jemari di sebelah kanan. Tapi kalau kau daripada unsur sihir, ain hasad, jin asyik, pendamping, berkumpul di tapak tangan kiri, gerakkan jari jemari sebelah kiri. Jangan kau berselindung di sebalik tubuh ni. Kalau kau ingkar, nescaya bacaan yang aku baca akan jadi sakit, panas membakar buat kamu wahai bangsa jin. Bibarkati dengan keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inni ahtadtu bidarbillah. Tuluhu ma sya Allah. Kufluhu la ilaha illallah. Getarkan jari jemari dia, kebaskan jari jemari dia. Babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Getarkan jari jemari dia ma'syara jin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, baik. Waktu saya baca tadi, kat abang ada apa-apa tindak balas tak pada tangan abang? Macam tangan kiri saya ni ringan. Tangan saya kanan saya ni macam pernah tak kalau macam kita ambil darah macam Kebas. nurse tu dia macam ikat dia punya Okey, ikat sini. Dia rasa kita cekam. rasa macam darah kat sini berkumpul macam penuh darah. Rasa kalau kita selalu ambil darah macam orang Tahulah, macam yelah, dia faham. akan rasa macam darah tu Yelah, dia berkumpul, dia penuh kat sini kan. sebab dia nak ambil darah. Tangan sebelah saja kanan. Abang ada bang? Okey, baik. Okey, itu dah kemungkinan besar dia ada tindak balas dalam tubuh. Tapi sebelah tangannya bang yang ni ringan, dia tak ada rasa ringan lah, betul rasa ringan. Okey, saya akan baca untuk kali yang kedua. Fokus. Adakah tindak balas tu masih sama lagi? Okey, jadi yang sedang tengok ni pun boleh juga fokus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara jin, wahai jin yang duduk berdamping dalam tubuh umat Nabi Muhammad yang sedang berada di hadapan saya ini, yang sedang dengar lontaran kalimatku ini. Kalau betul kau ada dalam tubuh dia, kalaulah disebabkan kau lah dia terkena penyakit kulit, berkumpul pada tangan, berkumpul pada jari jemari dia. Kebaskan jari jemari dia, beratkan. Kalau kamu datang daripada kemungkinan saka baka ataupun jin nasak, berkumpul di tapak tangan kanan. Kalau kau daripada sihir, berkumpul di tapak tangan kiri. Getarkan jari jemari dia, kebaskan sekebas-kebas yang kamu mampu. Kalau kau ingkar, bacaan seterusnya yang aku baca ni lebih sakit daripada bacaan tadi. Panas membakar buat kamu wahai bangsa jin. Dengan keberkatan, Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jin wal ins wal hush wa ghairihim min sairil mahluk. Ya Allah, jika ada seseorang yang sedang berkehendak berbuat keburukan pada kami, baik dari golongan jin, manusia ataupun binatang buas, min basyarin aw syaitan, yang datang daripada kalangan syaitan, aw sultan, aw waswas, bisikan waswas, faradun nazarahum fintikas, maka tolak pandangan mereka hingga terbalik. Kebaskan jari jemari mereka. Wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa bika minar rijli ila ra'si la fi sahli yaqata. Hancurkan mereka dari hujung kaki hingga hujung kepala. Wala fi sahli yatla bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hingga tidak ada daratan yang dapat mereka tempuh dan tidak ada bukit yang dapat mereka daki dengan kekuatan la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Okey, bacaan kali kedua. Apa yang berlaku pada abang?
Saya rasa macam kat tangan yang sama tadi, tangan kanan ni rasa macam dia vibrate tapi dari dalam tau. Rasa macam mana? Dia rasa macam apa sih? Macam rasa getaran tapi dari dalam. Lepas tu Lepas tu? rasa macam Tak bercakap je? kebas yang macam kalau kita nak ambil darah tadi tu lah macam Makin bertambah kebas ke ataupun dia sama macam tadi? dia sama macam tadi lah. Dia rasa macam Tapi sebelah kanan juga? dia rasa macam belah kanan ni rasa macam jadi saya dah sering kan lah, macam normal. Ni rasa macam berat. Macam ni betul lah, rasa macam darah tu penuh. Macam bila darah tu Yelah, dia bila kita ikat sini, dia akan jadi macam contoh kita pakai getah, kita ikat jari kita kan, dia akan ada darah yang berkumpul kan. Betul macam tu. Tapi abang jadi ni dia belah kanan. Betul. Belah kiri dia ringan. Kiri okey. Ada sebahagian yang mungkin tengok video ni, dia ada yang bergetar tau tangan dia. Bergetar, shaking. Abang tak ada Yelah kebas sikit. Ada Abang ada mimpi-mimpi juga? Mimpi tak ada. Pelik-pelik. Penyakit kulit macam dia juga kan ya. Oh ya ke? Tapi saya pergi klinik okey. Macam tak Tapi tak adalah macam worse macam dia kan? macam Okay, baik, tak apa, kita rawat abang sekali insya-Allah. Jadi yang ada tindak balas, sebab tu saya nak bagi tahu. Okey. Nabi kita bagi tahu jin ni dia mengalir dalam darah. Tadi saya arahkan dia kan, saya bagi tahu Assalamualaikum wahai jin yang duduk dalam tubuh badan manusia, umat Nabi Muhammad, kalau kamu betul daripada jin, berkumpul pada tangan. Sebab kita tahu jin tadi Nabi kita bagi tahu dia mengalir dalam darah. Kalau betul kau ada, bagi isyarat. Isyarat tu tindak balas lah. Okey. Kalau kau mungkin ada kaitan dengan keturunan dia, berkumpul di tapak tangan kanan. Kalau kau ada kaitan dengan unsur sihir, berkumpul di tapak tangan kiri, gerakkan, kebaskan jari jemari. Jadi kalau tak, bacaan yang saya baca ni akan jadi sakit, panas. Jadi waktu saya baca, dia terkesan. Sebab dengan berkat mukjizat bagi Al-Quran, bukan sebab saya baca tak, tapi berkat mukjizat Al-Quran tu, abang rasa dia mengalir sampai kat tangan kanan. Masalahnya, kalau betul nak kebas, baik dua-dua dia kebas. Betul. Tapi kenapa sebelah tangan? Why? Sebab dia nak bagi tahu dia sedang memberi tindak balas kepada kita yang bahawasanya dia ada dalam tubuh kita. Dia ada bukan dalam tubuh, dia bukan dalam tubuh lagi, dia dalam darah. Dia mengikut darah. Sekarang saya cerita macam ni, abang dah start merembang kan. Tadi boleh lagi gelak-gelak. Tapi sekarang pun dia rasa macam berdenyut. Macam mana? Denyut-denyut. Macam berdenyut. Kali kedua shaking, nampak ada orang bagi tahu, ada orang komen, kali kedua shaking. Ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri. Itulah nak membuktikan yang bahawasanya dalam tubuh kita ada gangguan. Jadi mungkin abang ataupun mungkin yang sedang tengok dia dah terikat perjanjian dengan jin. Abang perasan tak? Cuba abang remind balik. Sebelum abang nak kena penyakit kulit ni, abang ada dapat beberapa mimpi dahulu. Ingat tak? Boleh remember? Ada sebelum abang kena penyakit kulit ni, abang ada beberapa mimpi. Abang kena dalam masa tempoh 5 tahun ni. Sebelum abang kena. Sebelum kena Ada mimpi apa-apa? Ahli keluarga yang meninggal tu ke? Ada mimpi baby ke jatuh tempat tinggi ke? Sebab sebelum ni macam saya jumpa yang perawat yang salah tu kan. Macam mana? Saya tak tahulah mimpi tu ada kaitan dengan perawat salah tu ke apa kan. Tapi seolah-olah macam dalam mimpi tu saya pula jadi perawat macam mana? Faham? Macam Dia rawat. saya, macam orang tu kena benda, lepas tu macam saya pula merawat orang yang ada benda tu. Macam Baik, yang ada yang komen kalau tak ada tangan macam mana? Kalau tak ada tangan dia akan ada tindak balas lah. Tetap dia akan ada tindak balas. Dia separuh macam ni, separuh sebelah kanan kan. Kalau kita potong dua, sebelah kiri kan. Dia sebelah kanan dia akan ada tindak balas. Sebab tu ada sebahagian penyakit orang yang kena masalah saraf, dia ada yang kena sebelah kanan je saraf teruk. Betul. Sebab dia menyerang pada tubuh kita. Biasa kemungkinan besar juga berkaitan dengan makhluk tu. Tapi kearasan rahim dan pelvis saya rasa sakit. Kemungkinan ada gangguan. So follow video ni sampai habis. Sebab bacaan saya baca ni, bacaan ruqyah ni akan terkesan walaupun mereka berada di rumah. Okey. Jadi follow setiap apa yang saya suruh ni. Yang sedang tengok pun follow. InsyaAllah kita cuba bantu daripada jauh juga. Okey. Mudah-mudahan dengan asbab berkat bagi Al-Quran ni dikurniakan afiat. Dengar je baca Al-Quran ni. Kalau muntah, Alhamdulillah. Okey. So dengar sampai habis insyaAllah. Abang pernah pakai minyak kasturi? Minyak kasturi apa? Minyak kasturi lah, minyak atar. Kalau kat masjid kan dapat masjid tu pernah lah. Okey, baik. Sebab kan dia macam kalau kita masuk masjid kan dia tak free. Okay. Kan? Siapa yang ada minyak kasturi boleh cuba. Siapa yang ada minyak kasturi boleh cuba kaedah ni. Kaedah kita nak melemahkan dia. Pernah lah. Kalau kat masjid tu kan dia letak dekat. Kat ustaz-ustaz jumpa Ustaz Ruqyah. Jumpa Ustaz Ruqyah tak? Okay, siapa ada minyak kasturi kita boleh cuba. Dia tak. Kita boleh cuba nak melemahkan dia lagi. Ni kita nak lemahkan dia. Okay, abang buka tapak tangan.
sini. Jari abang. Cara dia adalah lakarkan bentuk lam alif. Sambil baca la haula wala quwata illa billah. Okey. Nampak? Okey, sebelah lagi. La haula wala quwata illa billah. Siapa ada boleh pakai, siapa yang tak ada, tunggu step yang seterusnya. Siapa ada minyak kasturi, ambil kasturi tu lakar. Ni cara kita nak lemahkan dia. La haula wala quwata illa billah. Lakarkan bentuk lam alif pada tangan kita. Okey, la haula wala quwata illa billah. Okey, dan ikut doa yang saya baca. Kita akan baca bacaan ringkas-ringkas je, iaitu bacaan bismillah 5. Buka tapak tangan. Oh, kijang boleh, asalkan dia wangian. Okey, buat macam ni doa dan bacakan bacaan bismillah 5. Follow saya, yang tengok ni pun follow. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilkafi. Bismillahilkafi. Bismillahilmuafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi syai'un fil ardi wala fis samai wala fis samai wa huwas samiul alim. wa huwa sami'un. Okey, kemudian tiup kat tangan. Okey, lepas tu gosok. Lepas tu doa. Ya Allah, Ya Allah, asbab wangian kasturi ini, asbab wangian kasturi ini seandainya seandainya dalam tubuh badanku, dalam tubuh badanku, khususnya khususnya darahku, darahku, ada bangsa jin, ada bangsa jin, jadikan wangian ini jadikan wangian sebagai senjata sebagai senjata melemahkan mereka melemahkan mereka dengan berkat dengan zikrullah. zikrullah. Ya Hayyu. Ya Okay, Hayyu. letak dekat hidung macam ni, rapat kan? Lepas tu tarik nafas. Tahan. Betul baca. Ya Qayyum. Ya Qayyum. Pandang sebelah kiri, hembus. Okay. Sekali lagi. Ya Hayyu. Ya Tarik nafas. Ya Qayyum. Sebelah kiri, hembus. Okay. Ya Zal Jala Ya Zal Jalali wal Ikram. wal Ikram. Okey, sapu muka. Okey, kepala, tengkuk, tangan, badan. Belakang ni mana yang sampai kaki. Kalau ada yang sakit pada bahagian perut, sapu khusus kat perut je dulu. Okey, bismillah. Kejap, kita kena rehat sebelum kita nak sambung video yang seterusnya. Jadi dapat tak belajar sesuatu daripada video rawatan ni? Kalau dapat, sebut Alhamdulillah dan komen apa yang anda pelajari daripada video rawatan ni. Mudah-mudahan menjadi sebab menambahkan makrifah kita kepada Allah, menambahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Jadi ini adalah video iklan yang bahawasanya kita nak bagi tahu yang kita ada keluarkan produk untuk menangani masalah gangguan jin. Okey? Contohnya yang pertama kita ada wangian kasturi kijang, yang mana kita rumuskan dengan mencampurkan kayu kemuning hitam. Kita ambil penyebab kayu gaharu dan kita campurkan. Sangat baik untuk orang yang ada lemah semangat, kemudian ada anak-anak yang menangis malam, dan dia juga elok untuk anak-anak kita yang belajar. Dia menjadi sebab kuat daya ingatan dan dia memberi kekuatan buat roh kita, buat orang yang kena gangguan. InsyaAllah kalau ada benda yang tertempel, dia akan buangkan. Okey? Dan kalau kita ada aura yang tertutup, insya-Allah dia akan positifkan dan dia menjadi sebab menenangkan. Dia mesra, solat dan sebagainya, insya-Allah. Kemudian selain daripada itu, kita ada juga sabun daun gelenggang, yang mana selepas kita buat rawatan, biasanya kita akan buat mandi limau dan sebagainya. Jadi tak perlu susah-susah, kita dah keluarkan sabun daun gelenggang, yang mana dalam sabun ni mempunyai 4 unsur, iaitu daun kelor untuk gangguan, kemudian daun semambu untuk kulit, daun gelenggang untuk kulit, dan minyak argan baik untuk kulit. Dan paling penting sekali, kita dah dapat kelulusan daripada KKM, Alhamdulillah. So boleh mandi pakai sama macam pakai sabun, insya-Allah. Dia menangani semua masalah kulit. Kadang-kadang kita terkena gangguan, dia merosakkan kulit kita, menjadi sebab aura kita tertutup. Jadi kalau kita pakai sabun ni, insya-Allah dengan izin Allah, dengan niat yang baik, akan terbukalah aura yang tertutup, akan bangkit aura seri kita, dan yang benda yang terlekat dan tertempel, insya-Allah dengan izin Allah dia akan berlalu pergi, insya-Allah. Kemudian kita ada juga sabun yang paling baru, yang ni untuk kanak-kanak. Sabun Herbal Kids, okey, yang mana sabun Herbal Kids ni kita pakai susu kambing. Okey, memang sesuai untuk anak-anak yang budak-budak kecil, okey, yang ada masalah sukar tidur malam, meragam, kemudian ada masalah cacing. Boleh ikhtiar dengan sabun ni, insya-Allah. Yang ada masalah eczema dan sebagainya, dia mesra untuk budak-budak. Kita memang buat khas untuk kanak-kanak, insya-Allah. Dan kemudian kita ada juga
Wangian bulu perindu, yang mana wangian bulu perindu ni untuk orang yang ada masalah baran, kemudian orang yang ada masalah terkena sihir pemisah dan sebagainya, ataupun orang yang berniaga boleh ikhtiar dengan wangian bulu perindu, insya-Allah. Dan yang terakhir, kita ada minyak lega, minyak angin, okey. Yang mana minyak angin ni baik untuk saraf, sakit-sakit lutut. Kadang-kadang kita kena gangguan kan. Kan ada yang gangguan tu sakit pada lutut kita, saraf kita, insya-Allah kita sapu. Sebab dalam ni dia ada akar angin. Okey, dia ada akar angin, so boleh ikhtiar dengan minyak ni. InsyaAllah kita pakai minyak zaitun, dia serap dalam kulit kita. InsyaAllah dia selesa. Okey, so pada yang nak dapatkan semua produk ni, boleh tengok dekat semua platform media sosial yang kita ada, di TikTok, di Shopee dan sebagainya, insyaAllah. So kita sambung pada video yang seterusnya, insyaAllah. Okey, waktu abang bau tadi, ada apa-apa respon pada abang? Pening tak? Pening, bau dia kuat lah. Macam bau dia macam tajam macam tu. Abang? Kawan abang okey. Abang pusing sekarang? Pening tak? Sekarang rasa macam Bau ni lah. tak, daripada segi abang bau tadi kan? Sekarang ni abang rasa pening tak? Rasa macam Rasa bau ni kuat lah. Macam strong sangat. tak boleh lah. Kalau bagi abang tak selesa lah. Kalau macam maksud nak pakai Tak, kalau macam sekarang abang pakai, bagi abang sekarang ni, saat ni tak selesa lah. Sebab bau dia strong bagi abang. betul. Tak selesa kan? Baik. Biasanya orang yang ada gangguan, dia akan bertindak balas dengan wangian tu. So wangian ni dia jadi sebab detektor. Macam kalau kita ada gangguan, pening nak muntah, ada orang yang berat leher. Ada orang komen ni. Dia berat leher, pening, pitam. Sebab apa? Wangian kasur ni dia wangian syurga. Di mana kalau kita tahu jin kan dia gangguan ni kan dia suka duduk tempat-tempat yang kotor. Bila kita pakai kasur itu dengan doa, maka dia akan jadi sebab dia sakit. Sebab tadi kita niat sebagai senjata. So bila kita pakai, wangian tu akan jadi senjata. Dia akan melemahkan. Lalu tu kita bertindak balas. Sebenarnya bukan kita yang bertindak balas. Benda yang ada dalam tubuh kita mempengaruhi tubuh kita bertindak balas. Menandakan orang tu ada gangguan. Jadi bau ni tak sedap. Rasa berat. Ada orang komen. Rasa berat. Okey. Jadi insya-Allah yang tengok ni kita akan baca doa pemutus. So boleh follow. Siapa yang tak baca, susahlah nak muntah. Sebab doa ni kita nak minta berdoa kepada Allah untuk putuskan apa jua jenis ikatan pertalian yang kita dah terikat. So boleh follow Tolong. Siapa yang ada tidak balas pada tangan kanan dan kiri tadi tu, tolong follow apa yang saya kongsi ni. InsyaAllah kalian akan temui kesembuhan syifa dengan berkat mukjizat bagi Al-Quran. Okey, abang dua-dua ikut So sedia? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahawasanya aku dengan penuh kesedaran dan insaf wakil kepada keluarga besarku, bela ayah dan ibuku, bermula saat ini aku memutuskan, aku membatalkan segala jenis ikatan perjanjian yang pernah dilakukan dalam keadaan sedar atau tidak, mimpi atau jaga, zahir atau batin, dengan barang atau tidak, dengan sengaja atau tidak, bermula saat ini ya Allah, aku memutuskan dan aku mengharamkan darah keturunan kami kepada bangsa jin, tidak kira saka, sihir, santau, al-ain, hasad, jin asyik, pendamping. Bermula saat ini ya Allah, seandainya mereka masih lagi masuk ke dalam darahku, jadikan darahku racun buat mereka, panas membakar. Aku sebagai wakil keturunan memutuskan ikatan pertalian antara diriku atau orang sebelumku dengan bangsa jin dengan keberkatan surah Al-Falaq dan selawat 3 kali, maka terputus seluruh ikatan ini, yakni ikatan diriku
kesihatan diri dengan bangsa jin dengan bangsa dengan berkat. dengan berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. wa min syarri ghasikin idza waqab. Apa dia? Kenapa? Ni. Sekali lagi. Kenapa kamu blank ni? Kamu perasan tak kamu blank tadi? Kamu cuba nak dengar kawan kamu baca. Rasa Okey? Kenapa? Saya tak boleh baca ke? selalu boleh je baca. Dia macam tergagap macam tak boleh. Kamu jujur tiba-tiba. Kamu baca sekali lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Okay, baik. Alhamdulillah. Ini kali pertama terjadi dalam kehidupan kamu sepanjang kamu membesar. Sebab kamu belajar di universiti agama. Mustahil yang tu kamu tak lulus. Mesti kamu kena lulus sebab kamu masuk universiti Islam. Tak? Saya dia akan cek kelayakan kamu dulu. Kenapa kamu tak boleh baca? Saya bukan nak mengaibkan kamu. Benda ni bukan aib. Kenapa kamu tak boleh baca? Macam auto jadi macam lidah tu Kelu. Saya bukan aibkan kamu. Saya minta maaf. Okey. Dan ada juga yang komen tiba-tiba saya menangis, rasa sedih. Bukan jadi pada kamu je. Dia jadi kepada orang yang ada gangguan jin. Walaupun kamu seorang hafiz ataupun hafizah dalam bidang Quran. Kamu tahu sejarah Nabi kena sihir? Nabi kena sihir. Nabi Muhammad pernah disihir. Tahu peristiwa tu? Pernah dengar? Pernah kena sihir tu tahulah, tapi yang peristiwa Tu tak ingat lah. tu, Okey, tahu ayat apa yang turun ketika itu? Ayat apa? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Waktu Nabi kena sihir, dia ada kalau orang yang kena gangguan ni, dia ada ikatan simpulan. Bila Nabi baca satu ayat, terbuka satu ikatan simpulan yang terikat pada buhulan yang ikat dengan rambut Nabi Muhammad kita. Lalu apabila kamu membaca satu demi satu ayat daripada surah Al-Falaq tadi, kamu sedang membuka ikatan demi ikatan yang terikat dengan jin tadi. Lalu kenapa kamu jadi masalah? Kerana dia tak nak bagi kamu baca dengan sempurna. Bila kamu baca dengan sempurna, ikatan tu akan terputus keseluruhnya. Jadi dia ganggu disebabkan dia tak nak kamu baca dengan sempurna. Sebab tu doa ni sangat penting. Kekuatan kita bukan sebab kita kuat daripada segi kudrat. Kekuatan kita adalah dengan doa. Jadi kat sini bertambah tak makrifah kamu kepada Allah, bertambah tak keyakinan kamu kepada Allah, yang mana dengan berkat mukjizat bagi Al-Quran mampu memutuskan apa jua jenis pelbagai masalah dengan berkat Al-Quran, dengan berkat solawat. Maka tadi kenapa jadi kamu baca, kenapa tiba-tiba sangkut? Sebelum ni kamu baca surah Al-Falaq, kamu tak ada niat apa-apa sebab kamu buat baca waktu solat. Tapi tadi sebab kamu niat, ya Allah, aku putuskan ikat aku dengan jin ataupun sihir, santau, ain, hasad, sahka dan sebagainya. Bila kamu niat diterima awal sebelum amal yang kamu buat. Lalu niat tadi dah diterima awal. Bila kamu baca, dia terbuka satu belenggu. Yang baca dengan sempurna, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi boleh sediakan plastik lah yang tengok ni, dan saya akan teruskan dengan bacaan doa, bacaan ayat kursi dan sebagainya untuk keluarkan bangsa jin. Sebab saya takut sekali lagi bukan kat sini je muntah. Takut yang kat rumah pun muntah sebab dia terkesan. Sebab dia follow, bila follow insya-Allah dia akan jadi sebab. Pertama tak ada rasa, kedua kena toreh kat tapak tangan kiri, tiga rasa seliu sendi, bahu dan sengal kaki kanan insya-Allah. Yang baca alhamdulillah. Abang dengar je bacaan saya baca. Sekarang ni kondisi abang macam mana? Semualah rasa nak termuntah lah ni. Dengar je bacaan saya baca. Sambil-sambil tu baca je solawat dalam hati. Sallallahu ala Muhammad. Pelan-pelan, slow-slow.
Baik, ready yang sedang dengar bacaan ni? Ya Allah, buka jalan keluar bagi jin yang mengganggu umat Nabi Muhammad. Dengan keberkatan, Nabi Muhammad dipanggil sebagai pembuka bagi segala yang tertutup. Dengan berkat selawat Al-Fatih, buka jalan keluar bagi mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wahai jin yang duduk dalam tubuh badan umat Nabi Muhammad yang sedang dengar lontaran kalimatku ini, sesungguhnya dengan berkat Sayyidina Muhammad jalan keluar untuk kamu telah terbuka. Aku arahkan kalian semua sekali berkumpul di perut. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Naik ke dada dan keluar melalui mulut. Debu jadi air, air jadi muntah. Bawa semua sarang-sarang kamu yang jadi sebab hamba Allah ni kena cirrhosis. Bawa semua ikatan-ikatan kamu yang jadi sebab kulit hamba Allah ni menggelupas. Bawa semua racun-racun yang kamu masuk dalam tubuh dia. Naik ke dada dan keluar melalui mulut dengan keberkatan ayatul kursi. Surun, surun, sur wa ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Keluar melalui mulut dia. Keluarkan semua sarang-sarang kamu. Naik ke dada. Putuskan ya Allah kalau masih lagi ada yang terikat, tersangkut kat dada. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah, kalaulah mereka ikat lagi belenggu, masih lagi ada pertahanan yang mereka buat supaya tak nak keluar, buka ya Allah dengan berkat surah Yasin, khususnya pada bahagian dada mereka, khususnya pada bahagian leher mereka yang sedang dengar lontaran kalimat ini. Yang aku tepuk ni mengisyaratkan, memecahkan bagi segala kebuntuan dengan keberkatan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani abuduni hadza siratun mustaqim. Berkumpul di mulut dia, keluar melalui mulut dia. Minastadaran kamastadaratil malaikah bimadinatir rasul bila qandakin wala surmin kulli qadri maqdru hadri wa hadr wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur. Ya Allah, jadikan bacaan seterusnya ni hancur bagi segala sarang-sarang mereka. Tatarrasna billah, kami berlindung kepada Allah. Tatarrasna billah, kami berlindung kepada Allah. Tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah ila qa'i ardillah. Buka mulut sikit. Ila qa'i ardillah bimiyati alfi keluar melalui mulut dia. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okay, waktu saya baca tadi, abang ada rasa nak muntah tak? Rasa macam pening, macam sikit lagi. asam mual lah. Okay, baik. Ada rasa macam tersangkut tak? Rasa perut tiba sakit macam tu. Sekarang ni?
Lepas tu rasa macam kaki saya macam ada, saya rasa macam belah sini ada macam saya rasa yang tiba-tiba rasa tu. Macam rasa getar-getar macam tu lah. Baik. Buka je mulut Ya Allah, putuskan ikatan. Yang sedang tengok ni buka mulut besar-besar. Putuskan ya Allah semua ikatan. Naik ke dada, keluar melalui mulut dia. Keluarkan semua sekali, putuskan ya Allah semua ikatan simpulan dengan keberkatan. Sina'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi. Pegang. Keluar. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Saya dah bagi tahu dah. Keluar melalui mulut semua sekali. Putuskan ya Allah ikatan yang terikat di luar tubuh, jarak jauh ataupun jarak yang dekat dengan keberkatan. Azimatuhu la tansyaku bimi'ati alfi. Buka mulut besar-besar. Alfi. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Keluar melalui mulut semua sekali. Ini. Falamma alqaw qala Musa, tolak ke atas, urut ke atas bang. Yang usap ke bawah, nanti dia turun balik. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihas-sahar. Buka mulut. Innallaha sayubtilu. Buka mulut. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Khususnya kat dada dia, kat leher mereka yang sangkut tu. Buka. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sakit tu. Semua sakit tu. Saya macam kepala saya sakit tu. Ya, aku rasa rasa nak keluar. Aduh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Keluar sepenuhnya. Keluar sepenuhnya. Seluruh sekali sarang-sarang kamu, racun-racun kamu, bawa keluar semua sekali. Saya minta maaf, live tadi saya streaming dekat PC. Jadi bila sejam je dia tutup sendiri. Jadi saya minta maaf, tergantung. Jadi saya buat di live balik melalui handphone, InsyaAllah. Yang kalau lepas ni jadi lagi macam ni, tolong masuk dekat YouTube terus. Sebab YouTube pun kita tengah streaming juga. Boleh? YouTube pun kita sedang streaming juga. Okey? Minta maaf ter-analyze tadi. Okey? Minta maaf yang berada di TikTok, yang sedang berada di TikTok, kita minta maaf. Kalau kata interrupt je live kita ni, terus masuk dekat YouTube kita. Sebab YouTube pun kita on streaming juga. Okey? Yang berada di YouTube pun sama, insya-Allah. So boleh stay. So saya minta maaf sebab tergantung, tersangkut. Kita sambung balik bacaan tadi. Insya-Allah. Okey? Kak Titi mati. So nanti jangan lupa follow juga kita dekat YouTube. Baik. Okey, yang tersangkut tadi ready bang Saya buka lagi sekali. Ya Allah, buka belenggu ikatan simpulan yang masih lagi terikat pada dada dan leher dia, ya Allah. Dengan keberkatan, kekuatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Keluar semua sekali racun kamu. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Yang sedang tengok dibuka mulut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, aku tarik ni semua sekali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semua sekali ready bang Jadi bacaan ni sakit sikit. Okey? Bacaan ni sakit sikit nak hancurkan. Buka mulut besar-besar. Okey, yang sudah tengok ni pun buka mulut besar-besar. Ini benih yang paling besar nak keluar insya-Allah. Dengan izin Allah berkat Nabi Muhammad. Ukhruj, semua sekali ukhruj bersama dengan racun-racun kamu, sarang-sarang kamu. Dengan berkat daripada kaki dia. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jin wal ins wal hush wa ghairihim min sairil mahluk. Naik ke perut. Min basharin aw syaitan, naik ke ulu hati. Aw sultan, naik ke dada. Aw waswas, kat leher dia. Faradud nazarahum fintikas, maka tolak pandangan mereka hingga terbalik. Aku pegang ni mereka ya Allah. Wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflaz bika haminar rijli ila ra'sila fi sa'li yaqata, keluar dari mulut dia. Wala fi jabali yatla bi mi'ati alfi keluar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La hayyul la qadirun la sami'un la basirun la muridun la mutakallimun bih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua sekali. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allah samad yunad walam yakul lahu kufuwan kafha ya ain sis. Alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Siapa yang muntah sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang muntah sebut alhamdulillah. Saya minta maaf tadi. Biasanya saya streaming dekat TikTok. Biasanya sejam dia akan mati sendiri. Jadi kalau mati lepas ni, after ni, biasanya saya akan live di TikTok dengan YouTube. So boleh masuk kalau interact dekat TikTok, masuk dekat YouTube. Okey, masuk kat sana insya-Allah. Saya lokasi dekat Ampang, Pandan Indah. Jadi yang berhajat, yang ada masalah kulit macam abang ni, jadi hari ni kita buktikan secara live. Okey, abang ni dia muntah. Okey, muntah, dan kemungkinan penyakit kulit dia kemungkinan besar berkait dengan jin. Jadi hari ni saya rungkaikan. Jadi kepada yang mungkin ada sebahagian orang tak percaya, bukan saya yang menyembuhkan mereka, tetapi dengan berkat mujizat bagi Al-Quran. Ubat menjadi penyebab kita sembuh, dan Al-Quran juga menjadi penyebab kita dikurniakan afiat walaupun kita terkena penyakit kulit. Okey, so jangan main-main dengan berkat doa. Sangat kuat doa ni. Sangat ampuh doa ni. Okey? Jadi kita kena yakin pada Allah. Sebahagian orang, dia sakit, yang pertama dia cari adalah doktor. Yang pertama kita kena cari, kena betulkan kita punya kefahaman tauhid kita. Pertama adalah Allah Azza wa Jalla, kerana Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Kemudian kita ikhtiar dengan apa jua bahan-bahan alami. Okey bang? Pening. Are you okay? Pening lagi? Ada rasa nak muntah lagi? Tak rasa nak muntah, tapi rasa sakit sangat-sangat lah. Pedih tak dekat bahagian kata-kata tu? Cuba abang komen sikit. Macam mana tiba-tiba abang rasa nak muntah ni? Rasa... Saya takut video merawat abang ni viral nanti. Dia rasa macam waktu baca Quran tu, rasa dia tak boleh kontrol. Dia macam auto sendiri. Bukan abang buat-buat Bukan sebab abang pergi makan benda-benda yang menyebabkan abang muntah. Kadang-kadang orang ni dia sukalah buat-buat spekulasi sendiri. Jadi dia ada orang nak tengok abang. Nak tengok abang tu, abang dah famous lah. Sekejap saya tunjuk Sekejap saya tunjuk abang ni. Ni abang ni. Alamak. Memang kali ni muntah banyak abang. Sebelum ni muntah juga macam ni? Sebelum macam ni pun muntah agak lah macam ni juga. Banyak juga muntah. Ke ni lagi banyak? Macam ni jugalah. Sama jugalah.
Dah sebut Alhamdulillah belum? Alhamdulillah. Kena sebut Alhamdulillah sebab yang kurniakan kita afiat adalah Allahu Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang kurniakan kita kesembuhan, syifa. Bukan saya. Okey? Allah Ta'ala yang sembuhkan abang. Boleh? So, hari ni kita rungkaikan masalah penyakit abang tu ada kaitan dengan benda mistik. Okey? So insya-Allah kita akan buat air penawar. Siapa nak air penawar, kita akan buat air penawar. Tapi kena sediakan, sama ada kita boleh sediakan air dalam botol. Kita insya-Allah kita akan syifatkan air tersebut. Siapa yang berhajat sahaja boleh sediakan air botol. Abang tak bawa air kan? Nak kena abang ni. Tak bawa air kan? Bawa. Tak bawa lah tu. Cakap je lah tak bawa kan senang. Kita boleh pergi ambil. Okey. InsyaAllah boleh sediakan air. Saya nak buat air penawar. Saya nak bacakan bacaan doa. Okey, 2 minit yang saya bagi. Dalam masa 2 minit tu pun saya nak pergi berlari ambil air untuk abang ni. Sekejap. Nasib baik saya sayang abang. Sekejap saya ambil air untuk abang ni. Siapa nak buat air penawar boleh sediakan air. Siapa nak buat air penawar boleh sediakan air. Sebab saya nak buat air penawar untuk abang ni. Saya nak buat air penawar untuk abang ni. Sekejap. Siapa yang nak buat air tawar, saya nak buatkan air penawar insya-Allah untuk abang ni dan untuk semua. Boleh sediakan air 2 minit je insya-Allah. Tak ada air di rumah. Macam mana tak ada air pula kat rumah? Belilah air mineral. Tak ada air pula kat rumah dia. Okey, kejap saya pergi ambil air untuk abang ni 2 minit. 2 minit saya terus baca. Okey bang. Sekejap, 2 minit. Okey, 2 minit daripada sekarang. Aku rasa macam kepala aku sakit gila. Macam nak meletup macam tu. Macam sakit Tak seram. aku rasa macam something nak terkeluar. Betul rasa macam something nak terkeluar dari kerongkong aku. Okay, I'm done, I'm back. Okay. Kalau muntah, yang muntah sebut Alhamdulillah. Yang muntah tu sebut Alhamdulillah. Guna air, saya guna air gau pun boleh. Mana-mana air pun boleh. InsyaAllah, yang penting dia air mutlak aja, air putih. Okay, so dah dah boleh on dah boleh baca bacaan doa. Kalau dah komen dah kan, insyaAllah. Janganlah sampai air pipe. Air mineral kan ada, jenuh pakai air pipe. Elok-elok nak sembuh dah jadi sakit pula minum air pipe. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan baca bacaan doa. Sekejap, bela pula muka saya. Okay, insya-Allah kita akan bacakan buka penutup, siap-siap buka penutup. Saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan bahar rawatan ini, air ini sebagai penawar, sebagai syifa dengan keberkatan Sayyiduna Muhammad yang dipanggil sebagai Ainu Syifa ataupun Sayyidu Syifa, diri kepada kesembuhan. Dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku nescaya akan kuperkenankan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan dhakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhli. Sekali lagi minta maaf, jauh pula kamera. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku nescaya ku perkenankan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan dhakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhli wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Dengan berkat
Nabi Muhammad dipanggil sebagai pembuka bagi segala yang tertutup. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yadhidhu zalimina illa khasara. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan Al-Quran itu adalah sebagai penawar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi ismuhu barak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Ya arhamar rahimin. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'zika. Untuk lelaki, Bismillahi arkiki min kulli syai'in yu'ziki. Khususnya untuk perempuan, Bismillahilladzi ismuhu baraka wa shifa min kulli ainin wa sihrin wal jinna wa syaitan wa ifrit wa ruhani. Dan daripada segala penyakit ain, sihir, jin dan syaitan, dan daripada gangguan ifrit serta makhluk rohani. Wa hummi wa saratani wa safra wa kulla wasairil amrad wal ala wal auja'i kulliha. Bismillahi arkika, Allahu yashfika. Bismillahi arkiki, Allahu yashfiki. Azhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. InsyaAllah. So boleh minum air ni. Okey, air tu dah dibaca, insyaAllah boleh minum. Jap, belum lagi. Minum ni dengan bacaan Bismillah 7 yang biasa saya ajar. Okey. Minum air tu dengan bacaan Bismillah 7 yang biasa saya kongsikan. Abang mesti tak pernah, tak biasa kan? Saya nak abang minum dengan bacaan Bismillah 7. Okey. Sekejap. Saya cari. Ada tak Bismillah 7? Okey, yang pertama baca Bismillah sekali. Okey, abang baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selawat sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, yang pertama abang baca Bismillahi fi ruhi. Okey, minum satu teguk yang pertama. Maksudnya dengan nama Allah pada ruh. Okey. Yang kedua, Bismillahi fi jasadi. Okay, minum. Dengan nama Allah. Minum dulu ke sebut? Minum. Saya nak bagi tahu terjemah. Dengan nama Allah pada badanku. Okay, yang ketiga, Bismillahi fi dami. Okay, minum. Maksudnya dengan nama Allah pada darahku. Okey.
Yang keempat, bismillahi Bismillahi fi lahmi. fi lahmi. Okey, minum. Maksudnya dengan nama Allah pada dagingku. Okey. Yang kelima, bismillahi Bismillahi fi asabi. fi Okey, asabi. minum. Maksudnya dengan nama Allah pada sarafku. Okey, yang keenam, bismillahi Bismillahi fi fi jildi. jildi. Okey, minum. Maksudnya dengan nama Allah pada kulitku. Ini memang khusus untuk abang kulit. Dan yang terakhir, bismillahi Bismillahi fi azmi. fi azmi. Okey, habiskan air tu. Maksudnya dengan nama Allah pada tulang belulangku. Okey, siapa yang nak amalan ni saya ijazahkan kepada siapa yang nak beramal, baik untuk orang yang ada masalah kesihatan, medikal ataupun spiritual boleh amalkan. Bismillah 7 ni nama ni Bismillah 7. Jadi siapa yang nak beramal, saya ajas tukum komen abang sebut qabil tu ijazah. Qabil tu ijazah. So abang boleh amal lah Bismillah 7 ni insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah abang lepas minum air okey, pening lagi. Okey, tapi dari tadi memang pening je lah. So sekarang pening lagi. Pening-pening jugalah tapi Ada rasa nak muntah lagi? rasa nak muntah tu macam tak ada lagi, tapi dari tadi macam pening lah. Macam sebab kepala tu rasa Sebab dia bermula. Kenapa dia pening? Sebab dia bermula pada kepala abang. Itu tempat, spot dia paling utama. Baik. Jadi insya-Allah dada saya dah tak berat. Dada saya tak berat dah macam tadi. Alhamdulillah. Yang mana yang okey? Sebab alhamdulillah. Bukan sebab saya tapi berkat mujizat bagi Al-Quran dan kita faham masalah yang berlaku. Okey. So barulah boleh pakai minyak kasturi balik. Barulah abang tak rasa menyengat. Okey. Jadi kenapa menyengat? Sebab ada gorgon. Okey. Dan dalam masa yang sama saya nak buka jugalah. Siapa yang berhajat nak minyak kasturi ni, insya-Allah saya nak buka juga. Buangnya dalam tu. Siapa yang berhajat nak minyak kasturi, yang berhajat sahaja insya-Allah saya nak letak dalam beg kuning. So sepanjang saya ajar pakai kasturi ni boleh siapa yang nak beli boleh tengok kat beg kuning. Yang di YouTube boleh tengok dekat TT. Okey. So buka tapak tangan balik. Okey, mesin tangan. La haula wala quwata illa billah. Tapi ni kita pakai untuk nak naturalize balik energi abang. Okey. So cara pakai dia macam tadi, la haula wala quwata illa billah, lakam untuk lam alif. Okey, dua-dua tapak tangan. Yang berhajat boleh beli insya-Allah, dia akan jadi manfaat sebab kesembuhan. Akan jadi sebab detektor daripada makhluk-makhluk tu. Membaca bismillah 5. Okey, ikut saya sama-sama baca bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilkafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilmuafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmihi La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi syai'un fil wala fis sama'i wala fis sama. wa huwas samiul alim. Okey, tiup. Tiup kat tangan. Lepas tu kena niat juga. Tak niat tak jadi. Kena niat. Kalau kita pakai minyak-minyak macam ni, ikhtiar dengan sabun dan sebagainya, kena niat. Tak niat tak jadi. So, baca ya Allah. Ya Allah. Asbab wangian kasturi ini, Sebab wangian kasturi ini kurniakan kekuatan pada rohku. pada roh. Jadikan wangian ini Jadikan wangian sebagai benteng sebagai benteng di dalam di dalam dan di luar tubuhku. di luar tubuh. Kalau dalam tubuhku Kalau dalam tubuh masih lagi ada aura negatif, ada aura negatif, keluarkan keluarkan melalui nafasku melalui nafas dan bangkitkan dan bangkit aura yang positif. aura yang Tiup. positif. Kita gosok. Kita membaca ya hayyu. Tiup nafas. Ya hayyu. Ya qayyum. Hembus sebelah kiri. Okay, sekali lagi ya hayyu. Ya hayyu. Ya qayyum. Hembus sebelah kiri. Ya zal jalali wal ikram. Ya Okey, sapu muka. Baru abang rasa tak menyengat, baru abang rasa tenang. Sebab sebenarnya kasturi ni di bau dia tenang. Siapa yang bau tak tenang tu, dia lah dia masalah. Sebab kasturi ni dia wangian syurga. Okey. Okey, ni bau dia tenang ah. Betul tak? Dia tajam gila. Jadi tajam kan? Macam bau busuk-busuk. Magic tak? Bukan magic lah. Tapi sebab ada sesuatu, benda negatif yang tertempel pada abang. Sebab tu abang tak boleh bau. Bila abang pakai balik, tadi saya jumpa saya bukan tak bagi kat abang, saya bagi kat abang betul. Waktu tadi sebelum abang muntah dia, abang bau macam mana? Abang cuba review sikit. Bau dia macam bau pekat yang macam pekat kan? Tapi lepas abang dah muntah ni, abang bau macam mana? Tenang kan?
Jujur lah, jujur. Tenang kan? Jujur ni. Jujur. Sekarang nak macam lain apa tak. Lain betul real. Tenang kan? Tenang betul. Sebab Rasa tenang. yang tadi tu makhluk tu bertindak balas dengan wangian ni. Bukan wangian ni penyebab je lah. Tapi yang izinkan semua adalah Allah. Tapi kita tak salah, kita ikhtiar. So abang sekarang student kan? So abang elok pakai. Pakai selalu. Bila abang pakai selalu, dia akan jadi benteng. Khususnya nak tidur malam. Pakai selalu. Okey, dia akan jadi sebab benteng satu. Kalau kita pakai tiba-tiba dah bau pelik, maksudnya kita dah detect lah. Benda tu dah access. Okey. Ataupun ada orang abang pakai, tiba-tiba orang sekeliling abang dia pula bau nak muntah. Busuk. Suruh dia pergi merawat. Sebab kemungkinan besar dia ada gangguan. Okey. So satu lagi memang sangat baik untuk abang belajar kan. Khususnya abang tengah study, dia bagi abang mudah fokus. Sebab wangian ni kalau kita bau tenang, bila tenang dia akan jadi sebab kita relax, cool. Bila kita cool, kita tenang, dia akan jadi sebab kita boleh fokus. Sebab tu biasanya kalau kita tahu mak ayah yang mana hantar anak dia pergi sekolah tahfiz, dia suka bagi anak dia, bekalkan anak dia dengan kasturi. Sebab kasturi tu akan jadi sebab menyepatkan hafalan dia, ingatan dia, menguatkan dari ingatan fikiran. Jadi contoh kalau ada juga budak-budak yang ada masalah susah nak tidur malam, memang eloklah minyak kasturi ni. Dia akan membangkitkan aura positif, dia akan singkirkan segala yang negatif. Jadi yang nak tu, yang berhajat saja boleh tengok kat beg kuning. Lepas tu satu lagi saya nak saja kat abang. Yang ni minta maaf, yang ni belum keluar lagi. Saya minta maaf, ni betul-betul belum keluar lagi. Yang ni paling terbaru daripada kita. So sabun ni kita keluarkan adalah sabun herbal kit. Saya minta maaf, saya tak boleh buka sebab belum rilis lagi. Saya boleh bagi kat abang. Siapa yang datang akan dapat lah. So abang ni antara orang yang terawal pakai lah sebelum kita launch, sebelum kita review. Sebab apa? Sebab tadi macam saya bagi tahu, kita tak salah, kita ikhtiar. Sebab dalam sabun ni kita baca macam doa. Sebab abang punya penyakit ni, abang dah sah, kita dah sahkan tadi, penyakit abang ni ada kaitan dengan spiritual, benda mistik. Jadi biasanya benda mistik, kalau macam abang tadi, abang bagi tahu abang ada masalah kulit, macam mana abang boleh bertindak balas adalah dengan daun bidara tadi. So dalam ni kita masukkan daun bidara. Dalam sabun ni kita blend daun bidara tu, kita masuk dalam ni. Kita masuk daun semambu untuk kulit. Lepas tu kita guna susu kambing. Sebab apa kita pakai susu kambing? Kenapa nama The Kids? Memang kita target budak-budak. Sebab budak-budak kulit dia sensitif. Tapi dewasa pun boleh pakai. Sebab kita guna susu kambing. Susu kambing khusus untuk orang yang ada masalah kulit. Bila orang ada masalah kulit dia sangat sensitif. Bila kulit dia sensitif, dia tak boleh pakai apa jua. Cuba abang beritahu, abang tak boleh pakai apa-apa jenis sabun kan? Ada sabun dia ada yang khas punya, macam baby sabun. Tak boleh pakai kan? Tak boleh pakai yang sabun biasa kan? Kena pakai yang ada unsur-unsur macam baby, yang melembutkan, yang melembabkan. Sensitif punya. Sebab kulit sensitif. Sebab tu kita pakai base susu kambing. Dan dalam ni ada habatus sauda. Habatus sauda pun sangat baik untuk kulit. Lepas tu kita ada aloe vera. Banyak lagi dalam kita ada. Contohnya macam garam. Abang tak perlu dah. Selalu kalau abang balik rawatan, abang buat mandian kan. Ustaz akan suruh buat mandian, daun bidara dan sebagainya. Semua ada dalam ni. Dalam ni ada garam, ada garam bukit, ada lemon, ada apa ni, Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk angin, yang ada masalah angin, contohnya abang ada masalah kemung perut, kan abang tadi bagi tahu tak selesa perut kan. Benda-benda negatif, angin-angin jahat tu, kita ada halba, kita ada alia. Semua kita masuk dalam ni, lebih kurang 15 herba yang kita masukkan dalam sabun ni. Cuba abang bau sabun dia. Saya bagi abang bau. Cuba abang bagi tahu kat kamera, abang bau macam mana sabun tu? Abang punya first impression. Saya tak bayar abang untuk abang review. Abang yang jujur sendiri Bau dia macam bau tenang, pasal macam bau susu campur herba-herba macam mana? Betul lah, herba yang sebut tadi macam halia apa. Lepas tu kita ada daun pudina. Daun pudina. Dia segar. Kita ada pokok kaktus juga. Macam-macam ada lain, tapi saya tak jual. Kat beg kuning tak ada lagi. Abang datang sini dia ada. So nanti kena nantikan, insya-Allah minggu depan kot. Siapa yang, jadi memang saya sarankanlah khususnya untuk orang yang ada masalah kulit. Sebenarnya saya target untuk orang yang ada masalah kulit. Sebab masalah kulit ni, contohnya macam Hafiz ni, anak dia ada masalah kulit. So dia kena cikempok. Dia bukan unsur mistik lah, tapi dia ikhtiar dalam masa 6 hari surut. Alhamdulillah. Ada orang tu ada masalah gegata 2 hari surut. Alhamdulillah. Sebab kita nak bagi kita apa ni, sejelas sebelum kita nak launch produk tu, kita kena pakai dulu kan. Jadi saya sendiri pun pakai, saya suka, dan saya bagi pada orang. Yang mana orang yang saya bagi tu dia memang ada masalah kulit. Alhamdulillah, dia punya tindak balas dia sangat positif, sangat cepat.
Sangat membantu. Kalau dia bukan unsur mistik pun sangat elok. Sebab kita guna bahan dalam tu adalah serai wangi dan sebagainya memang untuk kulit. Tapi kita tak keluarkan lagi. So yang kita ada adalah kasturi dengan minyak urut yang saya dah ping tadi. Minyak urut tu. Minyak urut tu minyak lega. Minyak lega ni kita keluarkan untuk orang yang ada masalah kitaran haid yang tidak teratur. Okey. So kita minta abang ni review juga minyak ni dia tak panas. Cuba abang buka, abang bau. Sekejap Abang buka, abang bau. Boleh. Apa tak boleh? Macam ni. Hai, dua-dua tak boleh buka. Okey boleh. Cuba abang bau. Lepas abang jujur dengan kami, apa abang bau? Sedap tak? Sedap, dia rasa macam aroma terapi. Macam mana? Bila abang sedut, dia jadi aroma terapi. Betul. So bau dia akan menjadi sebab kita relax. Bau macam ni. Dia tak panas. Abang ambil sikit, abang sapu kat perut abang. Abang ambil, sapu. Pakai kalau abang nak pakai. Baik. Nak pakai sakit-sakit lutut. Sedap kan? Sedap. Lepas tu dia tak berminyak kan kulit. Dia serap kan? Sebab kita pakai minyak zaitun. Dia tak terlalu macam berminyak sangat. Yelah, kalau minyak pun tak selesa kulit kita berminyak. Ini dia serap. Ada kabik kuning tu. Siapa yang nak ada kabik kuning. Ni bahan-bahannya lah. Ni bahan-bahan dia. Dalam ni ada akar angin. Dan kita pakai minyak zaitun. Yang mahal ni minyak zaitun lah. Sebab minyak zaitun ni dia memang serat dalam kulit dan dia bagus untuk kulit. Dia ada vitamin untuk kulit. Sebab tu kita pakai minyak zaitun. Kita tak pakai minyak masak. Kita tak pakai minyak lori. Kita tak pakai minyak petrol. Kita tak pakai minyak Shell. Kita tak pakai. Reference subsidi. Aduh. Kayu sugi tak ada lah. Kayu sugi tak ada. So ada dua tu lah. Siapa yang berhajat je boleh lah. Siapa yang tak ada, tak ada. Tapi saya nak sarankan abang lah dengan sabun tu. Sabun yang tadi saya tunjuk abang ni. Orang yang ada masalah kulit memang saya sarankan lah. Sebab sabun ni lepas ni dah tak ada dah. Kemungkinan besar dah tak ada dah. Saya jual sabun daun gelenggang. Yang ni. Tapi kita stok production untuk daun gelenggang sebab kita keluarkan yang ni. Sebab yang ni ada 15 herba. Ada macam ni dia ada 4 je. So yang ni kita keluar ada 15 herba yang terpilih. Macam-macam ada dalam ni. Ada soya, vitamin E, kulit pokok willow, kulit pokok pelodron, jus pear, protein soya, minyak kaktus, aloe vera. Macam-macam adalah ni, pegaga dan sebagainya memang untuk orang yang ada masalah kulit. So saya nak sarankan abang dengan sabun tu lah. Kalau abang diizinkan kesembuhan tu berlaku, alhamdulillah, dan abang kongsilah pada orang. Orang yang mungkin kena macam abang, yang tak tahu, tak sedar yang bahawasanya penyakit kulit abang ni berkait dengan unsur mistik. Dan saya juga doakan untuk abang, mudah-mudahan abang bertambah. Bila abang dah keluar benda tak elok ni, abang tambah keyakinan diri abang. Bila bertambah keyakinan diri abang, kulit abang pun makin elok. Bila kulit makin elok, abang makin tambah keyakinan diri, lebih nak jumpa orang, lebih nak fokus pada orang. Jadi bila abang dah sihat nanti, janji dengan saya, jaga solat, jaga ibadah, jaga selawat. Kita macam mana kita nak jaga hubungan kita dengan Allah dengan solat, jaga hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan selawat, dan jaga hubungan kita dengan guru-guru kita, cikgu-cikgu yang mengajar kita alif bata ABC dan sebagainya, dihadirkan suratul Fatihah. Okey? Dan doakanlah, kalau abang nasihat tu doakanlah. Saya ingatlah saya selalu. InsyaAllah. Okey? So macam itulah. Jadi siapa yang berhajat boleh tengok dekat beg kuning tu. Kita dah nak end dah. Jadi kita tak buka lama sebab kita tengah buat rawatan dan sebagainya. Jadi kena violation. Okey. Jadi siapa yang nak buat rawatan juga nanti boleh tengok, boleh klik lah kat mana-mana klik, ataupun boleh DM saya, boleh DM kat mana-mana. So kesudahan daripada kisah abang ni. Abang ni pun dia tak expect hari ni dia mutah. Dia pun tak sangka hari ni macam-macam benda berlaku pada dia. Hari ni adalah kali pertama dia tak boleh nak baca surah Al-Falaq. Dan akhirnya kita rungkaikan. Dan akhirnya terjawablah kisah abang ni. Rupa-rupanya penyakit cirrhosis dia, penyakit kulit dia, hari ni semua saksikan yang bahawasanya ia juga berkait dengan unsur misteri. Okay? So insya-Allah saya doakan untuk abang, jaga diri baik-baik, belajar elok-elok. Okey, semoga sampai ke Menara Gading sama juga dengan abang. Jadi macam tu juga dengan semua saya doakan. Jangan lupa follow, jangan lupa terus support. Okey. Jadi insya-Allah mungkin kita akan tangguh. Ataupun abang ada nak cakap apa-apa? Ke abang speechless? Betul lah. Speechless sebenarnya. Sebab dia tak expect pula macam akan ni kan. Macam lepas rawatan tu macam rasa tenang lah sebab bau minyak kasturi tadi tu. Alhamdulillah. Bukan sebab saya, tak, tapi Allah Ta'ala izinkan. Itu yang pertama kita kena jaga, kekuatan tauhid kita, iman kita.
Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menyembuhkan kita hanyalah ikhtiar dengan berkat mukjizat bagi Al-Quran dan herba-herba alami yang memang kita tahu dulu-dulu orang akan guna benda tu untuk merawat masalah-masalah yang seperti ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan live ni ataupun video ni memberi manfaat khusus buat anda yang mengalami masalah serosis, yang mengalami masalah eczema, penyakit kulit dan sebagainya. Boleh ikhtiar dengan herba-herba yang saya sebutkan tadi. Kalau tak dapat sabun ni, carilah herba-herba yang anda tahu. Pakailah, tepekkanlah dengan bedak sejuk, blendlah, pakai selalu. Dia akan jadi sebab makhluk tu tak boleh. Sebab kefahaman saya lah, ada sebahagian tu bila kita kata-kata kan keluar air kan, air ni makanan dia jilat, sebab tu jadi tak kering. Itu bukanlah nak kata dia ni menjilat dan sebagainya, tapi nak bagi orang senang faham, dia buat kat situ jadi sebab kita ni tak kering kulit, susah nak sembuh. Jadi sebab tu kalau kita guna daun bidara, dia akan jadi sebab dia kering dia tak boleh nak, dia daun bidara kan unsur mistik kan, dia melemahkan, lalu dia tak boleh lah nak tu. Bila dia tak boleh nak tu, dia jadi sembuh lah. Dia akan jadi sembuh dengan izin Allah berkat Nabi Muhammad. Okey, so macam itulah, siapa yang ada masalah macam abang ni, jangan lupa ikhtiar dapatkan rawatan kat mana tempat-tempat yang kita percayai, yang syar'i, mengikut kaedah rawatan Islam yang sebenar. Dan mudah-mudahan video ni, live ni memberi manfaat buat semua. Jangan biarkan hidup anda dihuni oleh misteri. Sambung Nusantara. Assalamualaikum. Kita sambung lagi pada video yang akan datang, pada live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. I love you.